apa kesilapanmu, dosamu. Sebab keadilan Allah yang paling takut kali. Sebab tu ulama kata jangan minta keadilan. Ya Allah, buat putus saya adil lah tak aku ni. Minta Rahman, minta kesia belah, minta kasih saya. Ulama biasa buat bani cerita orang kena kadi bunuh orang, tapi dia tak ada bunuh. Dua orang kena igat fitnah seorang hak bunuh suruh orang. Dua ni tak tahu tapi buat putus saya esok nak kerasi nak gatau bunuh. Orang bunuh ni kena bunuh balas. Hak ni seorang ni dia salah. Dia doa ya Allah, aku salah dah. Kesia belah kau lah. Selamat aku. Hak seorang ni dia tak salah. Saya tak ingat kisah dia. Ustaz royak. Dia doa siapa cerah. Ya Allah, aku tak salah. Tunjuk keadilan. Keputusan esok, hak ni cerita saya dengar tok guru cerita dah deh. Masa belajar. Esok putusan hukum mak turun gantung bunuh orang hak tak bunuh orang. Hak nulpah. Malaikat pelik. Kok mana? Dia ni tak salah. Tanya Allah Taala. Allah Taala royak kata, aku bagi mengikut permintaan dia. Hak nu minta Rahman, Rahim, kasih saya kesia belah. Aku kesia belah dia, aku maaf. Tapi hak ni minta keadilan. Pas dia salah ke apa ya Allah? Bukan dia orang bunuh. Allah royak ke apa ke malaikat? Dia biasa bunuh makhluk. Besok ambil nyawa makhluk, aku biasa bunuh seekor lalak. Hatu keadilan. Lalak makhluk Allah ada satu nyawa. Pas kita ni berasa kata kita tak bunuh orang. Tak kena nyawa orang. Nyawa makhluk tanpa hak kita kena. Maksud gapo kita mari? Tak. Buat apa? Mung buat apa? Ni. Kalau saya ayat kata garis saya atas pasir tu tanya lagi. Ni nyawa ni. Mu bandar ke buat nyawa? Tu malaikat baru faham keadilan Allah. Jangan minta keadilan. Minta kasih saya dan kesia belah Allah pada kita.